Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan tengok gambar yang ada dekat Facebook Sohibul Samaha Dr. Mazhar dan juga Syekh Muhammad Zainul Asri. Syekh Zainul Asri lawat Sohibul Samaha Dr. Mazhar. Saya sengaja tak mau bahaskan benda ni dengan lebih awal. Tapi disebabkan saya simpan benda ni untuk saya cerita ataupun saya kongsi waktu nak puasa ni. Iaitu kita ada dalam around 50 hari lebih untuk kita berpuasa. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan tengok gambar Sohibul Samaha dan Syekh Muhammad Zainul Asri, itu merupakan mesej dan isyarat yang jelas yang mengatakan bahawa sudah sampai tiba masanya untuk kita kedua-dua aliran ni berbaik, bertemu dan merapatkan ukhuwah antara kita. Bukan, dan kita kena harmonikan perbezaan ni. Bukan maksud harmoni itu kita tak boleh nak berbeza langsung. Bukan. Kita boleh berbeza, kita boleh ada pandangan yang berbeza, kita boleh berpegang pendirian yang berbeza. Tapi kita perlu mengintegrasikan perbezaan itu supaya ianya taklah mendorong kita untuk buat perbuatan-perbuatan yang melampaui batas nilai etika dan juga moral. Contoh kita pancung orang, contoh kita conteng vandalisme dan sebagainya, kita bakar kereta orang. Itu benda-benda macam itu kita tak mau. Kita boleh berbeza, kita ada pandangan yang berbeza. Tapi ianya tak patut mendorong kita untuk kita melakukan perbuatan yang ekstrim dan melampaui batas sebagai orang yang belajar agama dan sebagai orang yang memahami agama itu sendiri. Tuan-tuan dan perempuan, bulan puasa nak dekat dah. Apa natijah daripada kita bergaduh ni? Kita bergedegang, gedegung. Kita berdegar-degar bercerita kita orang Islam, Islam agama, damai, harmoni dan sebagainya. Tapi kalau sesama kita sendiri pun bergaduh, apa mesej yang kita nak beri kepada orang yang bukan Islam yang melihat kita? Itu saja 1 minit pada hari ini. Kita jumpa pada hari yang akan datang. Jadi, fikir-fikirkan.